Hello. Kita kembali lagi dalam YouTube channel aku. Untuk hari ni enjin KLX 150. Jadi korang yang mana nak pasang sendiri boleh jadikan ni sebagai rujukan. KLX 150 ni dah upgrade spek ke 63mm. Spek asal lebih kurang 57mm. Jadi korang layan yang mana ni part pasang dia. Mungkin video ni akan ada skip-skip dari aku, tapi poin-poin penting dia mungkin korang boleh ambil simpan lah. Mungkin sebagai rujukan yang mana ada nak buat sendiri ke, kan? Okey, korang layan video ni. Mungkin manfaat, korang boleh subscribe aku, komen aku, like aku, support aku. Dekat TikTok aku pun ada, dekat Facebook pun aku pun ada. Jadi korang boleh komen-komen atau like lu. Yang mana tak faham boleh komen-komen. Jadi part ni aku gam dulu. Aku akan gam dulu. Crankshaft ni crankshaft baru. Sebab crankshaft yang asal terlalu teruk. Jadinya aku decide untuk tukar baru. Enjin ni datang barai, balik dia baru. Kita buat. Kita akan gam dia. Kita tak nak terlalu banyak dan tak nak terlalu sikit. Casing ni pun adalah casing baru. Kalau korang boleh pasang sebelah kanan dia nanti, sebab casing dia ada crack. Jadinya aku decide juga untuk tukar casing enjin dia sebelah kanan yang tak bernombor enjin. Salah satunya rumah bearing dia dah makan dan ada crack pada side bearing gearbox. Jadi kita gam dulu. Kita gam dulu. Macam aku tadi, sebelah kanan aku dah isikan gearbox dia pada crankcase. Sekarang proses untuk gam. Kita tak nak terlalu tebal dan terlalu nipis, sebab nanti akan ada lele-lele, akan nampak macam tak berapa kemas lah. Jadi itu cara aku lah. Mungkin cara korang lain. Jadi mana yang nak hantar buat spek untuk KLX 150 6368, boleh komen-komen ataupun pergi ke akaun media sosial aku, Facebook, TikTok, Instagram, ataupun korang boleh komen dekat bawah kalau yang berminat lah. Sementara ni aku dah terbalikkan sebelah sana tadi. Aku tarikkan crankshaft ni untuk masuk ke dalam casing. Untuk KLX kita kena tarik dia masuk ke dalam crankcase lah. Dia antara rumah bearing yang macam mana Y15 LC, macam tu. Jadi yang ni crankshaft baru. Crankshaft ni tak jack, cuma ubah stroke, ubah bore saja, dari 57 ke 63. Dah siap sekali dengan gear CR dia. Mungkin CC dia 1 lebih macam tu, tak sampai 200. Jadi kita ambil dulu untuk kita masukkan ke dalam enjin dia. Okey, ni casing sebelah kanan yang dah aku isikan gearbox dia. Pastikan korang punya washer tu tak tertinggal lah.
Jadi korang just tolak masuk saja. Amat mudah bila korang buat macam ni lah. Mungkin cara aku macam ni, cara orang aku tak pasti. Kita pasang balik bowl dia. Bowl dia agak banyak, jadi korang kena tengok lah. Ya, di sini ada proses dia pasang. Aku akan guna gun dulu dan kemudian aku akan double check menggunakan manual supaya lebih kita tak terlalu ketat ni, terlalu longgar. Kalau kita guna gun ni kadang-kadang boleh jadi terlalu longgar, kadang boleh jadi terlalu ketat. Okey, pastikan semua skru masuk. Untuk casing ni memang casing tengah, tak pakai gasket. Okey, ini kita pasang sebelah kiri balik. Untuk tensioner rod, untuk nak buka sendiri cat light ni korang kena hati-hati sebab ada part thread dia adalah belah kiri terbalik. Okey, kita masukkan rantai kecil, timing chain dia. Ni aku letak je dulu supaya tak tertinggalan kotak. Kita pasang piston dia. Kalau korang ada modal lebih, mungkin boleh cari blok yang berkualiti sikit lah. Macam ni owner minta blok yang tak terlalu mahal lah. Biasaannya cat light ni BRT lah kalau blok dan head dia. Jadi kita akan pasang clip dia, ring piston dia, pin piston dia. Pastikan betul-betul masuk. Center bush dia pun sama, besar. Pastikan dia bau minyak sikit. Masukkan blok dia. Dan jangan lupa o-ring yang di dalam untuk oil pump punya dekat blok tu. Dia ada 3 o-ring yang warna oranye kau boleh nampak. Dekat dalam tu ada lagi 2. Pastikan korang betul-betul masuk supaya minyak untuk oil pump berjalan lebih laju. Kalau tak ada o-ring tu nanti dia akan bocor. Bocor akan ada loose pada oil press korang. Kita ketuk masuk sikit. Jadi itulah nombor cc dia yang aku kira. Lebih kurang 186 cc. Okey, kita pasang dia punya tensioner yang bawah. Mungkin part-part yang penting dah pun kita pasang. Kemudian kita akan cuba pasang bahagian clutch. Okey, ini kita pergi ke bahagian clutch. Bahagian clutch ni untuk crankshaft kau kena hati-hati sebab dia adalah trik terbalik. Kat sini aku akan kunci apa yang patut lah. Mungkin video ni memang aku dah cakap dari awal yang aku akan skip-skipkan. Aku cuma ambil poin-poin yang penting. Okey, kita dah kunci. Kita masukkan Loctite supaya itu tak longgar. Kunci. Bila kita letak Loctite, kita tak perlu ikat terlalu ketat. Mungkin korang boleh nampak bahagian kelas ni aku dah buat naikkan pada body. Okey, ni bahagian kita pasang untuk klip dia tu. Nut dia, washer dia, jangan tertinggal.
Okey, kita check dia berfungsi. Kita dah boleh ikat nut dia dan washer dia. Pastikan tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar. Kalau boleh korang isi rotak sikit. Okey, kunci. Pastikan benda tu bermain lah. Takut gear tak tendang nanti masalah. Sebab benda tu agak penting lah. Kalau gear tak tendang nanti masalah. Sebab dia ada longkang dia yang perlu kita adjust. Kat sini korang kena perhati betul-betul lah. Sebab dia boleh jam. Jadi aku cuba untuk lapik washer di sebelah dalam. Sebabnya dia tak tendang. Bila gear tak tendang, dia memang bawa masalah. Gear susah cing atau penukaran gear tu susah ni. Pastikan dia masuk pada longkang dia. Kita kunci. Pastikan dia main. Sebab kat sini selalu punca masalah. Sama macam motor-motor F5 apa tu. Kalau tak kena cara memang agak sulit lah nak buat. Memang stres lah. Boleh minum kopi dulu. Rehat. Kita pasang balik. Supaya benda tu tak mengganggu kita punya kerja. Cuba lagi. Cuba buka power keluar. Okay, kita dah siap pasang tu. Kita adjust tadi. Sekarang ni kita pasang masih dalam bahagian clutch. Okey, kita akan pasang dia punya kickstarter gear dan juga washer dan pit. Sebelum ni washer yang dekat kickstarter ni dia orang tak pasang. Jadinya aku terpaksa cari washer lain untuk lapik dia. Bila dia banyak free play akan mudah pecah. Biasaannya KLX pecah pada gigi kickstarter ni. Rasanya ramai player KLX tahu. Jadi kita masukkan gear primary depan. Kita masukkan juga washer dan juga bolt. Jadi kat sini korang boleh tengok thread ni korang kena hati-hati sebab dia adalah sebelah kiri. Dia thread terbalik. Okey, thread terbalik. Kunci balik. Jangan terlalu ketat sebabnya dia adalah thread terbalik. Jadi kemungkinan dia nak longgar susah.
Okey, sekarang kita proses untuk pasang washer mangkuk kelas. Masukkan bush. Kita masukkan mangkuk kelas dia. Pastikan betul-betul masuk gigi kickstarter, gigi primary. Masukkan washer. Jadi kita masukkan juga mangkuk kelas yang dah siap kita susun dari luar. Dan aku lebih suka buat cara macam ni berbanding masuk kelaskan skirting, supaya lebih mudah kita tu boleh pasang bolt dia yang panjang ni. Okey, kita akan cuba kunci. Okey, kita dah rasa macam okey. Kita masuk bearing nya.